Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua para penonton yang sedang menonton siaran tidak langsung kita ini. Pada hari ini akan berlangsungnya program membaca selama 10 minit yang akan dilaksanakan di setiap kelas masing-masing dan dikawal oleh guru mata pelajaran itu sendiri. Program ini bermula daripada pukul 11 pagi sehingga 11.10 pagi. Mari kita sama-sama saksikan rakaman pendek untuk menyaksikan bagaimana program ini akan berjalan dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat. Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat bersama-sama menyertai program Jom Baca Bersama 10 Minit, sebuah inisiatif murni anjuran Pusat Sumber Sekolah dengan sokongan penuh daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Program ini bukan sekadar mengajak kita untuk berhenti seketika daripada rutin harian, tetapi ia mengingatkan kita akan pentingnya budaya membaca sebagai satu amalan hidup. Membaca bukan hanya membuka jendela ilmu, malah membentuk pemikiran, menajamkan daya analisis dan memperkaya jiwa serta perasaan. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada unit Pusat Sumber Sekolah atas inisiatif ini yang amat bertepatan dengan dalam mendidik warga sekolah agar terus mencecai ilmu. Terima kasih juga kepada semua guru dan pelajar yang memberikan komitmen dalam menjayakan program ini. Saya harap agar budaya membaca ini dapat diteruskan bukan hanya dalam tempoh 10 minit hari ini tetapi menjadi satu kebiasaan harian. Sama ada membaca buku, majalah, artikel ilmiah atau bahan-bahan bacaan yang membina minda. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan SMK Teluk Panglima Garang sebuah komuniti pembaca yang aktif, cerdas dan berilmu. Selamat membaca. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. RDMS. Give me life, give me love. Okey, pada pendapat cikgu, program 10 minit membaca ni dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan murid-murid. Dia tak semestinya baca buku teks, boleh baca buku selain daripada buku teks. Betul? Kenapa kita membaca? Sebab kita boleh budak pandai, macam kita boleh membaca buku.